Perdana Menteri akan turun padang menjelajah ke negeri-negeri mulai minggu depan. Salah satu agendanya mempengerusikan mesyuarat khas pembangunan negeri bersama pimpinan utama negeri dan agensi. Keutamaan tertinggi Datuk Seri Anwar Ibrahim usaha noktahkan kemiskinan tegar. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Akhbar Kananya. Usaha ini merangkumi juga peningkatan pendapatan golongan sasar, menjadikan peluang pekerjaan serta akses lebih baik kepada pendidikan, kesihatan dan perumahan, juga memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan isi rumah miskin. Dalam siri jelajahnya, Perdana Menteri akan turut menghadiri majlis berbuka puasa Madani.